Duit raya bukan untuk habis. Duit raya boleh jadi permulaan simpanan masa depan anak kita. Setiap kali raya, anak-anak balik dengan sampul penuh duit raya. Tapi, cuba jujur sikit. Berapa lama duit tu boleh bertahan? Seminggu? Sebulan? Atau akhirnya masuk dalam dompet ibu dan ayah dan terguna. Benda ni nampak kecil tapi haram ya hukumnya. Kalau ibu ayah terguna duit anak, wajib ganti balik. Bayangkan kalau anak dapat RM1,000 setahun, 10 tahun dah jadi RM10,000. Masalahnya, kebanyakan duit tu tak pernah cukup pun 10 tahun. Sama ada tercampur dengan duit adik-beradik, terguna untuk kecemasan, atau kita rugi sikit sebab simpan dalam bentuk cash yang makin lama makin susut nilai. Sebab tu sekarang dah ada cara yang lebih bijak. Anak bawah 18 tahun pun boleh buka akaun emas sendiri. Di akaun Emas Gap Junior, kita boleh terus tukar duit raya jadi emas. Kenapa emas? Sebab emas simpan nilai. Dalam jangka panjang, harga emas meningkat. Dan bila duit dah jadi emas, susah untuk terguna untuk benda-benda yang lain. Lagi best, lepas raya boleh terus menabung setiap bulan. Boleh set auto debit serendah RM50 sebulan. Bayangkan bila anak dah umur 18 tahun nanti, bukan setakat ada memori duit raya, tapi ada simpanan yang betul-betul jadi asas masa depan dia. Dah tahun 2026 ni, kalau dulu kita tak tahu, sekarang kita dah tahu. Isi beg biru di bawah untuk buka akaun Gap Junior secara percuma. Lepas daftar, saya akan guide step by step.